Okay gang, welcome back kat Dapur Liana Loves Kitchen. Hari ni kita ada projek special sikit. Customer order menu rahsia. Bukan nasi lemak, bukan kari kambing, tapi aglio olio salmon. Klasik gila kan? So first step, obviously kita kena rebus spaghetti. Tengok tu, periuk besar, air mendidih, spaghetti masuk, dia tengah goyang-goyang macam tengah buat TikTok Dance Challenge. Jangan lupa letak garam sikit, kasih rasa naik. Lepas tu kita move on. Cut part best, iris bawang putih. Tapi kita tak guna pisau biasa. No. Chef Zack terus keluarkan heavy weapon. Orimas VC 3 vegetable cutter. Blade paling nipis. Sekali tarik je bawang putih keluar nipis-nipis. Siap lawa macam Instagram filter. Kalau potong guna tangan, confirm jari pun terhiris. Nampak simple kan? Tapi inilah rahsia base flavor untuk aglio olio. Garlic tu yang bagi bau wangi. Rasa manis sikit bila kena tumis. Stay tuned, gang. Next video, baru kita combine dengan salmon power tu.